Roger isteri kepada Hadi. Okey. So dia nampak tenang kat luar, tapi pergolakan jiwa dalam tu lain macam. Seram tu datang daripada situasi hidup mereka berdua. Tak boleh nak cerita panjang sebab kita spoiler nanti. Betul. Tapi saya pun nak ucapkan terima kasih pada Primeworks dan juga Normally, sebab saya dah 20 tahun tak berlakon filem. 20 tahun? Tau. Okey. Sehidup semati betul balik. Semati sehidup balik Semati sebenarnya. sehidup balik. Okey. Dengan Saya adalah seorang politician yang hebat. ambil kau. Saya seorang politician yang hebat, seorang yang kaya raya. Di luar saya sangat berkuasa, tetapi di rumah saya terpaksa tunduk dengan perempuan. Biasanya saya mendominasi dalam lakonan-lakonan saya, tapi kali ini saya kena bertukar bahawa saya harus akur dengan perempuan-perempuan depan mata saya. Because this is actually my first baby, my first film. Dan terima kasih sebab letakkan kepercayaan kepada saya bawa watak utama. Dan of course saya nervous bila dengan barisan-barisan pelakon yang sangat-sangat hebat. We have Cik Puan Sari Ibrahim kot, Datuk Roshamno. Dan pengalaman saya bawa watak Maya ni memang lain sebab saya tak suka tengok cerita hantu sebenarnya. Tapi it's a very very different apa orang kata experience, and semua barisan pelakon sangat-sangat membantu and I had a lot of fun.